Okay guys, hari ni kita akan buat demo bateri terbaru dekat Malaysia ni. Bateri jenama Nanex. Okay, kita lihat. Bateri ni sangat kecil sangat kecil. Ni bateri dia, nampak? Sangat kecil Bateri saiz NS40. NS40 30Ah saja. Biasanya kita akan test dekat lori besar ni. Ni lori diesel Mitsubishi Canter Kamu lihat lori besar ni 4.3 liter, lori diesel Kita dekat balik, kita lihat. Okey, kita buat sambungan dia direct kepada sistem dia. Nampak merah, positif, negatif. Nampak? Negatif kita sambung direct ke body, ground. Sebab kita tak nak buka ni. Kita try buat demo dekat luar ni. Jadi kalau lihat, bateri ni dia sangat halus sangat, minta maaf, sangat kecil. Ringan saja, berat dalam 3 kilo saja, 3 ke 4 kilo. Tengok spek dia. Sangat ringan, saiz NS40. Kita akan buat test, tengok bateri ni boleh tak start lori besar ni 4.3 liter. Okey, kita cuba start. Okey, boleh start, bagus. Satu kali off. Okey, kita cuba start sekali lagi. Dua kali. Okey, off. Okey, kita akan cuba buat start sampai 10 kali. 10 kali kita tengok ada tak masalah Ni bateri kecil saiz NS40. Tapi boleh start lori besar 4.3 liter 4.3 liter diesel Okey, kita cuba start sekali lagi. Okey, dah 3 kali. Off. Lagi sekali. Okey, dah 4 kali. Off. 5 kali. Off. Nanti dulu kita tengok 5 kali. Okey, saya tunjukkan. Ini sambungannya, nampak clear tak? Kita direct. Direct. Dah 5 kali start, tak ada masalah. Biasanya lori ni kena pakai minimum N70 ataupun N100 baru boleh start. Tapi kita gunakan saiz NS40 dah boleh start. Kecil saja, berat lebih kurang 3 ke 4 kilo saja. Ni bateri teknologi lithium lah. Okey, kita cuba start lagi sekali. Okey, dah 5 kali, 6 kali. Okey, off. Okey, 7 kali. Lagi on. 8 kali, 8 kali. Okey, lagi. Lagi start. 9 kali. Okey, tengok ni lori besar 9. Okey, 9 kali off. 10 kali, tak ada masalah, off. Okey guys, kamu lihat boleh start 10 kali, tak ada masalah langsung. Voltage pun masih tinggi. Nampak voltage 14 volt. Sebab ni teknologi lithium, dia voltage tinggi sikit lah. Dah start 10 kali, tak ada masalah. Lori 4.3 liter. Sebenarnya kalau bateri kecil ni pun boleh start sampai boleh start sampai lebih daripada 30 ke 40 kali pun tak ada masalah. Bateri kecil ni silap-silap 50 kali nak start pun tak ada masalah. Sebab ni bateri teknologi lithium. Jadi siapa yang berminat boleh PM boleh PM kita. Okey, cuba start last round. Tak ada semput. Okey, nanti kita akan buat video berapa berat bateri ni Okey, thank you. Off. Itu saja.